Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel tak seberapa ni, iaitu channel Toku Malaysia. Okey, macam yang korang tengok dekat thumbnail dan juga tajuk video, hari ni saya bukan nak review figure ataupun DX, tapi saya nak review karakter terbaru, okey, iaitu karakter Ultraman Omega. Ultraman Omega ni adalah salah satu karakter yang korang boleh dapatkan secara percuma dengan cara login ke dalam game Ultraman Legend of Heroes yang kedua. Macam yang korang tengok dekat dalam screen sekarang ni ataupun dekat dalam video, macam itulah cara login dia. Korang hanya boleh claim. Okay, korang boleh claim setiap hari dia punya puzzle ataupun shred untuk Ultraman Omega. Okay, jadi macam sekarang ni saya dah claim, so saya pun dapatlah karakter Ultraman Omega secara percuma. Cumanya untuk pengetahuan korang, event Ultraman Omega ni dah habis kan? Jadi saya minta maaf kalau sesiapa yang baru nak claim sebabnya korang dah terlambat. Jadi jom sama-sama kita claim dan kita akan review skill Ultraman Omega. Ini dia Ultraman Omega kita. Okay, screenshot dulu sebab nak buat thumbnail. Okay, jadi macam yang korang tengok, memang dia punya karakter model tu sangat-sangat cun, sangat-sangat cantik lah. Dan korang tak perlu ragukan lagi lah untuk Ultraman Legend of Heroes yang kedua ni, update terbaru diorang tu kan. Memang mantap lah, dia punya grafik korang tengok. Lama lawa gila guys. Barulah sedap kan nak main. Korang tengok karakter model dia, memang lepas update ni jadi lagi berkali ganda lawa lah, berlipat kali ganda lawa dia punya grafik kan. Jadi korang nak main pun rasa lagi seronok lah dan memanjakan mata lah. Jadi saya akan upgrade sikit dulu karakter Ultraman Omega ni sebelum kita review dia. Okay, jadi sebelum kita tengok skill-skill dia, saya upgrade dulu lah sekadar mana yang saya boleh upgrade lah. Sebabnya saya pun tak adalah banyak sangat bahan-bahan untuk upgrade ni kan, sebabnya saya jarang main. Jadi bagi saya upgrade dulu, kemudian kita akan review skill dia lepas ni. Okay, jadi saya dah siap upgrade. Jom kita pergi ke training mode. Macam biasa kita akan tengok skill-skill dia dulu, supaya korang yang tengok ni mungkin ada yang berminat dengan Omega kan, korang boleh lah pakai ataupun maxkan dia punya upgrade tu kan, korang punya karakter tu. Mungkin ada yang minat Omega, korang boleh maksimumkan dia punya skill. Okay, dia punya EXP. So kita pilih Kaiju dulu. Kita tengok, saya tukar opponent sekejap Okay, kalau korang tahu nama Kaiju ni, cuba korang komen dekat bawah. Saya tak ingat lah nama Kaiju ni. Kalau korang tahu, korang komen dekat bawah. Okay, jadi kita akan tengok yang pertama, dia punya dodge. Okay, dia punya dodge ataupun cara dia mengelak lah. Okay, dia punya mengelak. Okay, basic je lah guling-guling macam tu. Okay, biasa je. Skill biasa dia ataupun basic attack dia. Okay. Okay, combo dia, dia akan tumbuk, kemudian dia akan menendang macam tu. Nampak? Okay, dia akan tumbuk dalam 3 tumbukan, kemudian akan ada 2 sepakan lah. So basic attack dia. Okay, skill pertama dia akan keluarkan macam slash ataupun skill ataupun kuasa daripada tangan dia tu. Nampak? Dia ada bola-bola biru tu kan. Saya lupa dah nak panggil apa nama skill ni. Tapi itulah skill pertama dia. Okay, mantap juga, not bad. Cuma agak perlahan dia punya pergerakan tu. Skill kedua pakai Omega Slugger. Okay, tapi ada 2 skill untuk skill kedua ni. Okay. Mantap guys. Dia punya skill kedua, yang kedua, korang boleh biarkan Omega Slugger korang nampak berterbangan macam tu, dan boleh buat attack dekat enemy juga, boleh buat damage juga. Mantap betul dia guys. Okay, tapi mungkin kalau korang main secara online, okay, dia ada limit dia lah. Okay, dia ada limit dia, yang mana Omega Slugger tu takkanlah nak berterbangan sepanjang masa kan. So dia akan ada limit lah saya rasa. Kalau korang tengok dekat bawah tu ada bar untuk Omega Slugger dia. Okay, tapi sebab saya main pakai training mode, okay, macam yang korang tengok, dia ada 2 skill untuk skill kedua dia. Yang pertama dia akan slash, kemudian yang kedua dia akan bertebaran ataupun akan berterbangan Omega Slugger tu. Okay, ini skill pertama untuk yang kedua. Dan combo dia dengan ni Omega Slugger yang tengah terbang ni, memang gempak gila guys. Okay, korang boleh arahkan untuk attack dan boleh arahkan untuk Omega Slugger tu balik kepada korang. Not bad lah untuk skill Omega ni. Kita try kosen dia. Jom kita try kosen sekejap. Mana? Okay, skill kosen dia, let's go. Okay, nice. Sekali lagi kita try sekali lagi untuk dia punya kosen. Lawa gila guys. Memang sama lah macam dalam series dia, memang lawa gila guys. Okay, ni combo-combo dia lah. Okay, saya rasa not bad lah untuk Omega ni, not bad dia punya skill. Okay, skill set dia not bad. Jom kita try dia punya ulti pula kejap lagi. Okay, macam korang tengok. Okay, jom kita try ulti dia guys. Lama. Hancur bumi. Hancur planet guys. Okay, kita try sekali lagi sebab yang kat sini lawa gila guys. Memang HD betul ni.
Apa, memang lawa guys. Okay, ni memang scene daripada series dia lah, episod 1 yang dia pakai CGI tu kan. Siapa-siapa yang ingat tu, memang itulah dia punya scene dia. Memang lawa gila guys. Dan ada satu lagi skill dekat bahagian atas tu. Okay, bahagian atas tu nampak. Okay, dia akan buat sepakan secara split macam tu lah. Saya pun tak tahu nak kata skill ni nama apa. Tapi untuk skill-skill Omega ni macam ni lah memang not bad lah, not bad. Not bad, dan saya rasa just nice juga. Okay, nampak dia punya Omega Slugger ni memang OP lah. Kalau tak ada limit kan, memang OP lah kalau tak ada limit masa. Tapi saya rasa memang ada limit masa. Jadi saya rasa untuk skill dia, skill set Omega ni saya boleh katakan nice juga. Okay, kalau korang pandai guna Omega, saya rasa memang padu lah. Dan yang paling penting korang tengok efek dia punya kosen ataupun cara kosen Omega ni memang sangat-sangat style guys. Saya sangat suka lah Omega punya kosen kan. Ulti dia pun memang lawa gila, dia punya design, dia punya grafik orang tengok. Oh, lawa gila guys. Saya tak tahu kenapa Bandai ataupun Suburaya tak nak keluarkan game Ultraman baru dekat konsol. Saya pun pelik lah dengan diorang ni. Game Ultraman ni kalau dapat buat game baru macam Ultraman Fighting Evolution yang keempat ke kan, memang saya rasa ramai lah orang beli kan. Jadi itulah agak rugi lah diorang tak buat kan. Jadi jom kita try main lawan AI. Okay, kita lawan AI ataupun komputer untuk dapatkan puzzle dia. Okay, ni level rendah lagi, so dia punya tu tak kuat lah, enemy tak kuat. Kita tengok rank sequence dia. Oh, okay, rank sequence dia sama je macam dalam series dia. Not bad lah Okay, untuk lawan dengan Kaiju ni senang je lah, sebabnya level rendah kan. Saya rasa sekejap je mati ni. Okay, nampak? Pakai skill kedua je dah habis lah. Okay, dia memang sekejap je. Jom kita try lagi lawan AI. Okay, kita lawan Gomora kan? Ke Golza cuba korang komen. Saya kadang tertukar. Ni Golza, saya rasa Golza kan? Golza. Okay, kita lawan Golza. Ni pun rendah lagi ni level dia, so saya rasa tak susah sangat. Jadi korang tengok je lah dia punya gameplay. Pandai-pandai pula dia elak. Ui, jadi tergiling kan, jadi tergiling. Tapi style juga Omega punya skill ni. Nice. Saya rasa nice lah Omega ni. Dia mungkin tak sekuat Ultraman lain, tapi saya suka lah dia punya skill set ni. Not bad lah, not bad. Golza ni boleh tahan juga walaupun tak kuat mana. Gempak guys. Okay, Kosen. Kita beradu Kosen guys. Tapi kita menang guys. Mantap. Itu dia. Okay, game yang kedua lawan AI masih lagi easy. Jom kita try sekali lagi. Kita tengok lawan siapa untuk AI yang ketiga ni yang susah sikit Kita lawan Zero Beyond guys. Lawan Zero Beyond. Okay, not bad. Level dia lagi tinggi pada kita. Okay, level dia lagi tinggi pada saya punya Omega. Level dia 9,000, saya 8,500 saya tak upgrade semua tadi, saya upgrade separuh-separuh je. So kita akan try lawan, kita akan challenge Zero Beyond pakai Ultraman Omega yang level dia bawah ataupun skill dia rendah lah. Adakah kita boleh menang? Okay, sekejap saya fokus saya fokus sekejap Okay, nampaknya kita dapat combo dia. Kita dapat spam. Okay, kita bantai Zero. Let's go. Nampaknya Zero Beyond tak boleh nak lawan Omega guys. Korang tengok tu. Pada muka. Okay, mati ni. Mati sini saya kata. Zero Beyond ni senang je. Easy. Korang tengok. Okay, Kosen last. Omega Kosen. Okay, kena guys. Mantap. Okay, itulah dia punya gameplay untuk Ultraman Omega. So kalau korang suka saya main game ni dan main game apa lagi lah, cuba korang komen dekat bawah. Dan kalau boleh like lah video ni banyak-banyak supaya saya lagi semangat lah untuk buat video. Dan sebelum tu sama-sama lah kita doakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang Malaysia sekarang ni dalam musibah dilanda banjir. Jadi kita doakan lah semoga sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah ni dipermudahkan segala urusan oleh Allah SWT dan diangkat segala musibah dan ujian ni, supaya diangkat jugalah darjatnya kan. Bila diuji, tanda Allah sayang lah. Okay, itu ada juga scene dalam series dia yang mana ada dekat gunung tu. Saya lupa episod mana, tapi adalah kaiju yang dekat gunung tu. Lepas tu memang kelakar lah episod tu. Dia boleh teleport pula ikut lorong hitam kan. Memang kelakar lah episod tu. Jadi adalah scene dia dekat sini. Okay, nampak ada animation dia, korang tengok. Sekejap lagi dia akan buat ni saya rasa. Okay, nampak.
Okay, animation dia not bad. Lepas tu dia akan tutup lorong hitam tu. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. いいからどけっての。